Hai, Assalamualaikum. Hari ni Kak Zai nak share journey Umrah 2019. Masa ni Kak Zai dekat dalam flight. Kita pun godik-godik lah kan dalam monitor tu. Okay, tengoklah peta pelbagai. Ni situasi kat dalam kapal terbang. Kita dekat sekejap guys. Alhamdulillah masa ni kita orang dah sampai. Perjalanan lebih kurang dalam 7 ke 8 jam macam tu. Jadi nak turun. Ini jemaah-jemaah. Ini dia punya pramugari. Tak silap Kak Zai masa ni nak balik kat sini. Kak Zai dah lupa dah. Kita touch dulu. Kita punya kad akses untuk masuk dalam hotel. Inilah situasi kat Kaabah. Okay, ini orang tengah tawaf. Masa ni macam awal lah. Okay, masa ni kita dah selesai tawaf. Kita satu perjalanan lagi. Nak ambil video. Okay, Alhamdulillah masa ni kita dah sampai Madinah. Kak Zai pun nak Allahumma salli ala sayyidina. Inilah tempat yang terindah buat Kak Zai lah. Dan satu kejayaan dalam diri Kak Zai. Daripada hasil berniaga, Kak Zai dapat jejakkan kaki ke hasil usaha dari tangan Kak Zai. Alhamdulillah Allah izinkan, Allah makbulkan doa Kak Zai. Kak Zai sampai juga dekat sini untuk menunaikan umrah. Allahumma salli ala sayyidina. Lebih kurang 14 hari. Ya Allah, ya Tuhan ku bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan. Alhamdulillah Kak Zai pakai travel, Iman Travel. Nama syarikat Allahumma salli. Alhamdulillah. Dipunyai oleh Datuk Ustaz Zawawi. Bagi Kak Zai, dia ahli perniagaan yang berjaya lah dalam bidang umrah, haji, ziarah, macam-macam lah. Ini personally Kak Zai, mula Kak Zai tak tahu Iman Travel ni sebab kawan Kak Zai dia sedang trip untuk umrah, so Kak Zai follow hasil trip tu. So Kak Zai pun berminat untuk join Iman Travel. Dia bermula daripada rakan yang pergi umrah. So Kak Zai pun didoronglah untuk bertekad untuk sampai juga ke bumi Mekah dan Madinah dan mengambil untuk agensi yang Kak Zai rasa dipercayai. Okay, Alhamdulillah. Ni pun mutawif pun dia baik sangat, kelakar. So Kak Zai pun ni journey Kak Zai dekat betul-betul di hadapan Masjid Nabawi. Okay, ada video ni Kak Zai terpaksa mute untuk privacy Kak Zai lah. Okay, sebab masa ni Kak Zai tengah buat video call dengan husband dan anak-anak. Kak Zai pergi ni, Kak Zai pergi seorang saja. Maksudnya Kak Zai tidak ditemani oleh ahli keluarga, iaitu suami, anak-anak, adik-beradik. Memang tak ada. Kak Zai memang pergi solo, ditemani rakan sekolah, kawan sekolah. Dah lama lah Kak Zai berkawan, so Kak Zai follow lah. Kita percayalah, okay. Nama juga lah Kak Zai buat video ni. Okay, masa ni kita ambil air zam-zam. Setiap pergerakan memang Kak Zai record. Ni untuk record movement ni. Sebab kat atas sini bukan boleh selalu. Bismillah. Dalam ni. Okay. Trek Nabi Muhammad, jalan menyebarkan agama Islam, jalan kaki. Ni lah trek dia.
Naik unta. Alah, cik dia penat. Ada kat situ ada kursi kecil. Exercise extreme caution in the opening of your compartment to avoid falling unconscious. Placing baggage